Jadi kita bimbang kalau kita buat dosa, kita tak sempat bertaubat, kemudian nyawa kita ditarik Allah SWT. Bila kita bertangguh ni, kita akan mula rasa tak serius minta maaf ni. Contohlah kita dengan orang yang tersayang, kita tersalah sebut ataupun kita buat satu hal yang mengguris perasaan dia. Kita tahu tersalah, tapi kita kata tak payahlah minta maaf, nantilah. Apa akan berlaku? Dia akan semakin renggang. Jadi kita apabila kita menangguh-nangguhkan taubat, sebenarnya kita akan semakin tidak serius. Nanti kita akan rasa tak apalah, buat lagi dosa, nanti aku buat lagi. Nanti aku boleh taubat. Sebagai orang dia fikir, kita masih muda, hidup hanya sekali, YOLO kan, you only live once, so enjoy. So itu adalah pemikiran dan cara gaya hidup yang dia anggap seolah-olah dia ada masa yang panjang, sedangkan manusia tidak tahu bila masanya akan berakhir. Jadi kita bimbang kalau kita buat dosa, kita tak sempat bertaubat, kemudian nyawa kita ditarik Allah SWT. Hari ini kita boleh mati dalam bila-bila masa dengan keadaan terkejut, memandu, menunggang motosikal, kemalangan. Dan tak perlu pun kemalangan, kadang-kadang tengah duduk diam-diam, tengah main bola pun boleh cardiac arrest dan kemudian meninggal. So ada banyak pelbagai bentuk perkara yang hari ini boleh menyebabkan kematian datang secara tiba-tiba. Jadi jangan tangguhkan serta-merta bertaubat kepada Allah SWT. Semoga apabila kita pulang dalam keadaan kita sudah memohon ampun, dosa itu tidak akan membebani kita lagi pada hari akhirat. Nanti ni buat rakan-rakan penonton di luar sana, kita tak tahu bila ajal kita datang. Duk nanti tengok sampai ajal